kita tak baik. Kita tak baik. Kita nak yang sempurna, tapi kita pun tak sempurna, macam tu lah. Ya. Sebab apa yang abang nak share ni, bukan sekadar ilmu kat ilmu dalam pelajaran. Abang pun nak cakap dengan korang, ni masanya abang boleh bagi ceramah. Abang takkan hari-hari, Cus, baju jangan ketat sangat. Amayan, baju tu janganlah macam tu, Amayan. Nampak macam orang tua, pakcik. Dia makin besar tengah hari nak marah. Tak, bila tak sampai umur berapa, mak nak kena marah Amayan hari-hari. Anak kan? So, limit. Bagi Mak boleh marah, Mak tak nak tegur Mak. Dah Mak buat diri Mak. Mak dah besar kan? Dah habis sekolah. Kalau adik-adik ni tak perlu Mak tegur lagi. Kerja sama juga. Terlepas nak habis sekolah. Dah last exam. Tapi bila nak kena marah, bila nak kena tegur hari-hari. Betul tak? So, jadi orang yang membanggakan ibu bapa. So, kesimpulan apa yang hari ni, Ijat? Apa kesimpulan yang ceramah apa nak bagi? Apa yang abang cerita hari ni? Kesimpulan. Cuba Mbak Im dulu. Apa kesimpulan dia? Apa kesimpulan ceramah ni hari ni? Kesimpulan ceramah ni adalah Baim belajar yang Baim kena ada disiplin. Abah tengok abah je. Letak mic kat baju je. Tengok abah. Baim kena ada lagi banyak disiplin. Baim pun kena konsisten. Baim kena bangun lagi awal. Baim kena tolong mama abah lebih banyak. Dan Baim kena spend time dengan dah besar kan? Bila besar dah berbulu, apa tanggungjawab? Lebih besar. Ingat ya, jadi lelaki ni, ingat abah cakap. Jadi lelaki ni apa cerita? Kita ni macam hamba abdi. Dengar abah cakap ya. Dengar betul tak abang cakap. Lelaki without money, people never respect you. Lelaki without money, takkan ada kuasa. Lelaki without money, never get respect from anyone. Your wife, your sibling, your friend. So, jadi orang yang lelaki yang hebat ni, full package. Okay, rajin. Dengan semua yang halal lah. Yang semua yang tu pastilah. Rajin. Ada budi bahasa. Baim dah rajin. Bila rajin ada je rezeki. Jadi kena bangun awal. Punca utama dia apa? Rajin. Jangan rasa kita ni handsome. Nak perempuan mesti ramai nak suka aku. Aku anak orang senang, mesti orang ramai suka aku. Sebab bila Amayan atau Baim dah besar, persaingan banyak. Baim dah cukup rajin. Tapi kena rajin lagi. Okey, lagi apa dia Baim? Lagi Baim kena ada lebih banyak responsibility lah. Okey, lagi? Lepas tu Baim pun kena tolong abah dengan mak lebih banyak. Okey, betul. Okey, Cis pula. Kena jaga adab, kena jaga. Okey, lagi? Kena